Baru-baru ni, puluhan bot nelayan Madura mengepung kapal cari gali milik Petronas di tengah laut. Mereka bawa spanduk, menjerit dan bawa alatan berbahaya sambil mengancam bakar. Kapal cari gali Petronas itu terpaksa berhenti dan diselamatkan oleh anggota keselamatan TNI AL, iaitu Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Polairut, iaitu Polis Air dan Udara daripada Indonesia. Kejadian berlaku di Laut Ketapang, Pulau Madura. Kapal milik Petronas ni sedang buat survey seismik. Tapi bila operasi ni bermula, ratusan nelayan tempatan mula naik marah. Mereka dakwa hasil tangkapan mereka berkurangan, alat menangkap ikan mereka rosak dan ikan lari jauh daripada kawasan tangkapan. Baik, pertama kali kita nak tahu sama ada Petronas ada hak ke nak buat cari gali di Laut Madura ni. Jawapannya, ya. Petronas ada lesen daripada kerajaan Indonesia sendiri melalui SKK Migas. Bukan hari ni, sejak daripada 2008 lagi. Masalah utama, kawasan itu adalah laut tangkapan utama nelayan Madura. Bila kapal besar masuk dan buat operasi siang dan malam, nelayan rasa laut mereka dicerobohi. Kedua, Petronas sedang menjalankan survey seismik. Survey seismik ni bukan kerja menggali minyak. Ia ialah imbasan bawah laut untuk mencari di mana minyak berada. Kapal akan melepaskan gelombang bunyi yang kuat yang mana akan memantul semula ke permukaan. Daripada pantulan itu, kapal akan dapat mengetahui di mana minyak berada. Cuma bunyi itu boleh mencecah sehingga 250 desibel, iaitu lagi kuat daripada bunyi enjin jet. Survey seismik ni bukan dibuat setiap hari. Ia hanya dijalankan bila perlu. Tapi sekali buat, ia boleh ambil masa sehingga 2 ke 3 bulan bergantung pada luas kawasan. Nelayan klaim ikan lari berkilometer jauhnya. Telur dan anak ikan banyak mati. Peralatan mancing mereka pun rosak dan hasil tangkapan jatuh mendadak. Oleh kerana ikan lari jauh, nak pulih kepada keadaan asal makan masa sehingga berbulan-bulan. Daripada media Indonesia, Petromindo, nelayan tuntut 21.19 miliar rupiah ataupun lebih kurang 6.3 juta ringgit. Tapi ada dakwaan yang menyatakan dana pampasan telah diserahkan kepada SKK Migas, iaitu badan yang mengendalikan minyak dan gas Indonesia. Cuma 1 rupiah pun tak diterima oleh nelayan.